Hi, what's up guys? Hari ni aku akan review event The World's Games. Okay, so event ni dia sama je macam event-event lain, tapi aku nak cuba buat hardcore. Mode hardcore guys. Okay guys, dah start that event hardcore ni. Okay. Aku dah ubah sikit team aku je guys. Dan aku dah lama tak buat video guys. Player aku dah banyak dah tukar. Banyak gila dah tukar. Ramirez pun aku dah tukar. Okay, mantap. Baru je Cole pakai John Neves. Tapi aku nak tukar lah guys. John Neves bosan lah pakai dia. Aku ada player. Nama dia Sekejap. Nama dia, aku ada player ni tak ni. Nama dia ni Marcos Alonso. Dia sebenarnya ada stat tau. Hah? Macam mana Hamsik boleh gol macam tu je weh? Hamsik ni. Player ni dia ada stat tau, tengok. Dekat bawah dia bukannya dia tulis nama player, dia tulis ada macam logo kan. So maksudnya dia ada macam playstyle. Tengok. Alah, tak boleh bawa dia ke depan lah. Dia boleh chip shot, dia bagus gila. Aku nak cuba buat chip shot pakai dia. Tapi susah. Lama dah 2-3 dah ni, macam mana ni? Okay. Sisio Maradona. Okay. Alah, macam mana Onana power sangat guys. Dekat MU dia tak power pun. Apa pasal tiba-tiba kat sini Onana power guys. Alamak, pas pilih pula dah. Susah weh. Betul tak tipu, susah. Alamak. Ambil, mantap. Keeper mantap. Yes, aku pun dah tukar keeper aku kepada Donnarumma, kepada Joan Garcia ya. Semenyo. Kenapa lah dalam banyak-banyak tim nak kena lawan juga tim Cap Legends. Epic. Alamak, tak epic. Alamak. Okay. Pada John Neves, kepada Marcos Asensio, kepada Semenyo. Pas kepada Julian Alvarez, kepada Marcos Asensio. Alamak, kenapa tak ada free kick? EA sekarang ada masalah ya guys. AI tackle kuat mana pun tak ada free kick. Alamak, Cahill gol. Alamak. Okey, tak apa. Walaupun aku kalah, tapi kita still kena cuba yang lain. Walaupun kalah yang ni, kita akan main kompetitif je lah. Kompetitif okey lah daripada kau main yang easy. FC Mobile banyak update baru ya guys. Tapi kenapa? Korang perasan tak? Kenapa daripada The World's Game, kenapa dia tak bagi nama World Cup je terus? Ni kan event World Cup. Ataupun FIFA mungkin boycott World Cup. Mantap. 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 Semenyo aku accuracy shot dia bagus ya. Aku dah upgrade dia. Okay, so jom kita main match.
Nak selawat AI ni senang ke. Okay. Skip. Ada Haji kat Romania. Anak dia ke apa? Aku rasa tu anak dia lah guys. Aku rasa tu anak Haji lah guys. Tak. Kita dah bagi duduk diam sekejap. Kita bagi AI main. Tengok ada Haji guys. Gol. Aku nak tunjuk korang benda. Maradona aku sebenarnya boleh finish shot dari mana-mana arah ya guys. Tengok ni. Tengok daripada sini kan. Alah half time pula dah. Ganggu lah half time ni. Okay tak ni. Tak Aku kasih dia kan. Tunggu dia ke depan sikit. Skill up. Alamak kacau lah. Okay tengok ni. Bajet-bajet je Romania ni. Tak. Daripada jauh pun. Finish shot. Confirm goal ya guys. Aura Maradona Cap Legend. Okay. Dah guys. Sekejap. Tengok ni guys Tak. Dia ajak jauh pun. Dia ajak shoot je. Confirm goal guys. Dari jarak jauh pun gol. Powernya Maradona aku. Aku kena hentikan dia. Nak tukar right wing pun rasa macam menyesal. Okay, clear je. Okay, dapat ke João Neves. Bola dapat ke Julian Alvarez dan ke Anthony Semenyo. Gol. Apa pasal keeper tu lemah sangat? Romania. Bajet ada Haji je. Romania bajet-bajet ada Haji je guys. Allah lemahnya Romania. Boleh bantai sampai 10-0 tak? Tu 7-0 aku nak kasih 10-0. Okey mantap dapat. Asalkan dapat bola je terus gol masalahnya. Nak bantai 10-0. Okey, bawa ke sini sikit. Gol. Maradona power. Okay, 9. Alamak, tak dapat. Alamak, mana bajet-bajet. Alamak, Hagi bajet guys. Alamak, tackle tak kena pula dah. Tapi tak kena. Alamak, bajet lah. Ish. Nak bantai nombor 3. Nombor 9. Okey, alah. Alamak, bajet cross pula dah. Macam tu berkipas aku boleh halang. Okey. Cuba buat skill lah keeper. Itu pun tak boleh lepas. Alamak. Sorry. Sorry bila agak sangat. Tak apa, menang. Alamak, Benzema tiba-tiba masuk ni faham ni. Kesian Alvarez. Dapat gol dengan assist, tiba-tiba orang lain masuk. Tapi tak apa, kita still menang. Okay guys.
So, jom kita pergi chapter seterusnya pula, iaitu chapter Chronicles. Jadi kira macam Icon Chronicle lah. Ada Zidane suka dengan Thuram ya guys. Zidane tak suka Thuram. Sorry. Okay guys. Kita start match kita lawan Germany. Kena buat 30 pas, score hat-trick, menang match. Okay, easy. Kita kena pilih orang untuk hat-trick kita kali ni. Kita kena pilih orang untuk hat-trick kita. Apa pasal tiba-tiba CB aku power pula ni? Alamak. Okay, siapa pula? Memang tak boleh kita orang. Apa pasal tiba-tiba CB aku laju? Ngacau lah words ni. Tahulah Liverpool. Kita lawan negara Toni Kroos ya guys. Kita lawan negara yang bantai Brazil 7-1 World Cup. Kita akan bantai dia orang pula 7-1. Sakit. No. Okay, mantap. No. Okay, tak apa. 1 gol. Maksudnya boleh jadi 7-1 lah guys. Dah. Berapa gol? Berapa pas kena buat? 30. Aku baru buat 7. Okay, so kena main pas-pas. Okay, kena main pas-pas ya guys. Kacau lah. Okay, Maradona. Gol. Jauh gila guys. Memang nak skor pakai Maradona. Kita buat hat-trick pakai 2 orang, nak bantai 7-1. Kita umpama dia orang Brazil, kita betul lah, umpama dia orang Brazil, kita Jerman. Kita terbalik kan. Kita balas dendam demi Neymar. Alamak tak gol. Mantap gol. Dah reply jap. Banyak kali tu. Macam hand je tadi tu. Ya guys, hand guys. Baru gol. Pelik. Okay, tak apa. Aku nak cut sampai ada Maradona. Okay guys. Kita bakal menyaksikan kemarahan Maradona. Pelaju dia lari. Alamak. Nama dia Brown guys. Mary Brown. Okay, tak apa. Mana Maradona? Ngacau lah Walter Mada ni. Okay guys, kita bakal saksikan kemarahan Diego Armando Maradona. Okay, tak apa. Okay, ni kita bakal kot. Alah, tak. Mantap. Dah 30 pas dah weh. Tepat-tepat half time dapat 30 pas. Okay, mantap. Mana Maradona? Kita akan silakan Maradona. Sikit. Asal bola dia ke lain Celain je ni. Apa pasal aku pergi pas sana pula? Patutnya dah boleh gol dah tadi. Apa masalah aku? Romero. Padu Romero. Celain je dia buat rainbow flip. Okay. Daripada sini I cuba finesse. Alah, tak. Dia lah sebab straight sangat bola. Memanglah. Okay, sabuk. Alamak. Ngacau lah. Okay, mantap. Dapat ke Maradona. Apa pasal Maradona lari laju sangat sampai terkena orang? Maradona lari laju sangat sampai terkena orang je. Alamak. Okay, mantap. Kita buat tiki-taka. Okay, mantap. Romero. Kita buat tiki-taka. Maradona tak dapat hat-trick lagi. Tak boleh jadi. Kena golkan Maradona. Tak ada siapa lagi aku boleh buat hat-trick kecuali
Dengan harapan Maradona. Aku ke depan lah Maradona. Donat betul lah Maradona ni. Mana kuasa siu. Bajet je. Jerman ni bajet guys. Okey, mantap. Okey. Alah. Maradona ni pun tak reti nak ambil pas. Okey. Kai Havertz. Tak boleh ni. Okay, last minute hat-trick. Last minute hat-trick guys. Okay, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Last minute hat-trick guys. Hat-trick ke tu? Dah lama. Tapi nak skor sekali pegang Maradona. Nak pastikan hat-trick. Cepatlah Maradona, aku datang ke depan lah. Ya Allah Maradona. Tak sempat. Hat-trick ke tu? Kita dah win dah the match. Okay, rupanya bukan hat-trick guys. Kena scam. Penat-penat je Maradona kena tackle. Tapi tak apa. Kita still main juga ikon ni. Okay, kali ni apa pula benda special kali ni. Aku sebenarnya ngantuk guys. Buat video ni. Tak penat apa. Okay, mantap, kita start dengan corner. Defender aku confirm boleh gol. Alah, tak boleh. Kalau dia kat depan tadi dah boleh dah header. Dia orang paling tinggi dekat aku punya tu. Ni squad. Aku punya SI. Orang paling laju Maradona. Orang paling pandai dribble ni Marco Asensio. Dia pandai dribble guys. Tuan. Ni guys, tak ada siapa yang boleh dapat bola daripada dia guys. Alah, tu nasib je guys. Okay. Tengok bola dia, dua orang halang pun tak boleh. Virgil van Dijk pun tak boleh halang guys. Tim aku dah power, tapi tim aku 119, sepatutnya 120. Aku kena tukar striker. Dah tukar Julian Alvarez. Kena tukar budak ni. Kena tukar ni. Alvarez power guys. Sekejap. Tak kuas. Okay. Faham. CM aku mana? CM. Oh, CM ke depan. Itu dah. Lah. Tak apa, itu luck je. Luck je dapat bola betul. Aku tak tipu, memang betul. Nasib je dapat bola tu. Okay. Nasib pas lah lagi satu, ya Allah. Salah skill ya guys, salah skill. Aku patutnya nak buat rival flick tadi. Alamak. Semenyo. Okay, mantap. Alah. Saya dapat bola kat dia. Tak boleh jadi ni, kena 2 gol ni. Kena 2 gol wajib. Okay, dribbler nombor 1 di dunia. Buat skill. Alamak. Van Dijk ni kan.
Alamak. Okay, mantap. Okay, skill. Skilly boy. Alamak, skilly boy. Okay. Mantap. Okay. Nak solo je dengan dia. Atau dah. Pakai mana dona. Okay, pas balik dengan dia. Video vendor action kan. Mantap. Ada vendor van. Mantap. Nasib. Tak rugi aku dapat dia. Aku yang akan rugi dapat dia sebab dia punya skill tu, sebab dia tak apa tu. Aku akan rugi dapat dia sebab dia tu dia bukan player top 5. Rupanya semua player aku ni semua pernah main top 5. Maradona, Barcelona, Marcelo, Juventus, Romero, Tottenham, Grimaldo, Bayer Leverkusen, Timber, Arsenal ke apa tadi? Aku lupa. Tapi korang boleh fikir sendiri. Boleh berjauh. Alamak. Dapat lagi bola. Unstoppable. Alamak. Oh, gol. Wede, tengok sikit. Shoot tak kena. Lepas tu lalas. Salah gol. Pelik betul gol-gol yang Maradona ni. Okay, mantap. Seterusnya kita ada, aku nak buat nightmare mode lah. Lilian Thuram 41. Aku nak main nightmare mode. Messi, Ronaldo, Kubo, David Akanji, Lee Kang In. Semoga aku dapat Ronaldo, Cristiano. Sekejap, nak ada World Tour sekejap. World Cup bulan ni ya guys, start. Aku tengok. Yelah, siapa je tak nak tengok World Cup kan. Jadi aku nak habiskan ni. Okay guys. Sekejap nak tengok live for VR sekejap. Ada Rogers, Dani Olmo, Kone, Gueye. Bila start World Cup ni? Kita overall dia menaik. Overall dia orang meningkat dia guys. Tu World Cup. Boleh claim ke? Mantap. Dapat bicep. Weh, aku tak nak emote pelik-pelik ni. Scoring 10 goal in the world tournament 10 guys. Dia dapat apa ni? The worst game apa ni? Tengok aja. Oh, bola. Oh, dapat bola the worst game. Apa beza dia dengan si Mobile Dazzling ni? Macam lebih kurang je. Okay, fine. Emote kita tukar bicep ni aku nak. Kita tukar goal dari bicep. Okay dah. Okay guys. So rasanya kali ni
sampai situ saja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. So, Jap. Okay dah. So, jangan lupa untuk like, subscribe dalam video kali ini dan share dan komen. So, bye.